ada 4 kepala, ada 4 tangan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tak ada rupa serupa dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun kalau kita lihat Yajurwedah bab nombor 40 ayat nombor 9 mengatakan andatma prawisantiasam butimu pasti tak faham pun angguk ajalah. Apakah artinya? Mereka menuju kegelapan. Siapa-siapa yang menyembah asam buti. Apa itu asam buti? Bukan asam boy. Asam buti berarti benda-benda semula jadi. Orang Hindu dia menuju kegelapan. Kalau sembah matahari, sembah api, sembah binatang, sembah pokok, sembah batu, dia menuju kegelapan. Ayat ini sambung mengatakan siapa-siapa yang sembah sambuti lagi masuk kegelapan. Apa itu sambuti? Benda yang dibuat dengan tangan manusia, seperti meja, seperti kerusi, seperti patung berhala. Orang Hindu dilarang daripada menyembah patung berhala. Siapa yang melarang orang Hindu sembah patung berhala? Bukan Syakiri. Yajurwedah bab 40 ayat nombor 9. Dan orang Hindu ni ada satu doa yang sangat menarik sebenarnya, yang dikenali sebagai Brahma Sutra. Bunyinya Ekam Braham Dwitya Nasti Nian Nasti Kinchan. Mahu terjemahan dia? Mahu? Ready? Okey. Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai, nahi nahi jara bhi nahi. Kata nak terjemahan tak kata bahasa apa. Oh, dah bahasa Melayu. Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang lain. Tidak sama sekali tidak. Serupa dengan la ilaha illallah. Jadi inilah persamaan yang kita boleh bawa, kita boleh bincang dengan orang-orang Hindu. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, orang-orang Hindu sembah semua adalah Tuhan. Betul tak? Itu percaya orang-orang Hindu kan? Semua adalah Tuhan. Tetapi orang Islam kata semua adalah milik Tuhan. Orang Hindu kata semua adalah Tuhan. Orang Islam kata semua adalah milik Tuhan. Beza antara orang Hindu dengan orang Islam ialah perkataan milik. Kalau orang Hindu, orang Islam boleh berjumpa, selesaikan masalah perkataan milik, insya-Allah kita boleh bersatu. Dan kita boleh rujuk kitab-kitab dia. Kalau kita kaji pahaman orang-orang Dravidian dulu, ada unsur-unsur tauhid. Ada unsur-unsur tauhid. Sebab itulah kita lihat dalam kitab-kitab tadi ada unsur tauhid. Ini kepercayaan orang Dravidian asal dulu. Percaya pada satu Tuhan. Tuhan bukan lelaki, bukan perempuan. Tuhan tak ada tangan, tak ada kaki. Tuhan tak ada rupa. Ini ada dalam kepercayaan mereka. Ada. Tetapi apa yang saya percaya ialah dengan datangnya Aryan telah menjajah, menakluki India. Bukan dengan menggunakan machine gun dia takluk dulu. Tak. Dia bukan guna machine gun. Tahu tak kenapa orang Aryan dulu bukan guna machine gun? Tahu tak kenapa? Sebab masa tu belum ada machine gun lagi. Okey, maksud saya begini. Dulu orang Aryan, mereka takluk India ni bukan melalui kekerasan sangat, tetapi melalui psikologi. Dan mereka lah yang memperkenalkan kasta. Orang Aryan, keturunan mereka, walaupun mereka kahwin dengan orang Dravidian, keturunan mereka dikenali sebagai Brahmin. Dan Brahmin ini adalah kasta yang tertinggi. So bila orang Aryan dah menakluk India, mereka kawal keagamaan, urusan agama semua mereka kontrol, kuil-kuil mereka kontrol. Jadi daripada situ mereka mengajar pembaharuan dalam agama tadi. Orang Aryan adalah Brahmin, keturunan Brahmin. Nombor 2 ialah Satria, kasta dia. Satria ni biasanya askar-askar ataupun raja-raja. Itu dikenali sebagai Kshatriya. Yang nombor 3 ialah Waisya. Waisya ini biasanya ada peniaga-peniaga ataupun petani-petani. Ini Waisya. Yang keempat adalah Sudra. Sudra ni kira kasta yang rendah sekali. Dan di kalangan Sudra pun ada beberapa kelas lagi. Kelas yang paling bawah tu adalah dikenali sebagai the untouchable. Kalau ikut kitab orang Hindu ni, kalau yang untouchable, kalau bayang-bayang dia tersentuh Brahmin, bukan dia sentuh kulit, tidak. Bayang-bayang orang touchable
tersentuh Brahmin itu akan menjadi tidak suci. Membaca kitab Weda ataupun kitab-kitab suci, ini ikut kitab diorang ya, perintah dalam kitab diorang, tangkap sudra itu, tarik telinga, potong telinga, tuang minyak didih panas-panas dalam mulut. Ikut kitab dia ada beberapa perkara tentang kasta ni juga. Contohnya, kalau ada seorang sudra ni, kasta rendah, dia serve makanan kepada tuan dia yang Brahmin katakan, dan kalau dia terpegang makanan itu, tersentuh makanan itu, sebagai hukuman, Brahmin itu dapat tidur dengan isteri dia selama sebulan. Kalau seorang sudra tu duduk sebelah Brahmin, punggung dia akan dikerat. Yang saya cakap ni adalah daripada hukum-hukum daripada kitab orang Hindu, daripada kitab-kitab mereka. Tetapi hari ni kalau kita tanya orang Hindu, dia kata, oh sebenarnya dalam Hindu tak ada kasta, itu orang punya ciptaan. Tapi sebenarnya semua ini terdapat daripada kitab mereka sendiri. Ini tentang pahaman mereka. Sekarang ni apa yang kita boleh buat ialah kita lihat apakah kepercayaan orang Hindu, tuhan-tuhan yang mereka sembah sebagai contoh ya. Okey, mungkin apa yang kita boleh untuk minta kerjasama, tengok mungkin Swiss lampu dekat sini kot, saya cuba ya. Hidangkan, telah disajikan dengan kepercayaan orang-orang Kristian. Dalam agama Kristian ada konsep Trinity, betul? Orang Hindu pun tak kurang hebatnya. Orang Hindu pun ada konsep Trinity dia yang tersendiri. Orang Hindu percaya kepada God, G-O-D, Generator, Operator, Destroyer. Dan kata ada Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang memusnahkan. Dalam Islam kita ada tak konsep G-O-D? Ada. Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir, dan Allah yang akan memusnahkan alam ini di hari kiamat. Tetapi semuanya dilakukan oleh Allah. Tetapi orang Hindu ni dia kreatif sikit, Trimurti. Kalau kita lihat sebelah kiri sekali, yang ada 4 kepala, itu Brahma. Brahma adalah Tuhan yang mencipta alam semesta. Untuk mencipta kena pakai banyak akal, so bagi 4 kepala. Okey, yang tengah-tengah tu adalah Vishnu. Vishnu Tuhan yang mentadbir alam semesta. Untuk mentadbir ada 4 tangan. Satu tangan pegang cakra alam. Nampak? Yang sebelah kanan sekali itu adalah Shiva. Shiva adalah Tuhan yang akan memusnahkan dunia ini nanti.